Penantian Sabah untuk juara selepas 30 tahun akhirnya terkubur. Selepas tewas kepada JDT malam tadi 5-0. Satu skor yang agak besar. Tapi soalan yang banyak saya terima adalah ke mana pergi Arif Aiman? Kenapa beliau tak main semalam? Sebenarnya Arif Aiman terpaksa rehat selama 3 bulan sebab injeri. Beliau cedera hamstring masa main untuk Harimau Melaya lawan Nepal 18 November baru ni. Arif Aiman diterbangkan ke Sepanyol untuk mendapatkan rawatan. Dan saya difahamkan doktor yang merawat Arif Aiman adalah doktor yang sama yang merawat Dembele, pemenang Ballon d'Or baru ni. Jadi semestinya antara doktor yang terbaik. Kehilangan Arif Aiman sedikit sebanyak memberi kesan kepada JDT dalam Liga AFC Elite, tapi tidak untuk game malam tadi. Harapnya Arif Aiman dapat kembali kepada performance semula. Dan sedikit fakta menarik, man of the match malam, Manuel Hidalgo sebenarnya dah 4 tahun berada di Malaysia. Awal-awal dulu datang tahun 2021 main untuk Seri Pahang. Hidalgo pun ada sebut yang beliau minat untuk bermain bersama Harimau Melaya. Adakah kita akan dapat seorang lagi pemain naturalisasi selepas cukup je 5 tahun Hidalgo berada di Malaysia? Apa pendapat korang? Cuba komen sikit. Apapun, sukan untuk semua.